year, making each day after year, changing my life with the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tentang intervensi komuniti melalui kerja sosial di kampung web. Sebelum saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu saya Nur Afrika binti Zaidi. Kemudian ahli kumpulan saya Nur Syuhaza, Alia Syakira, Fauzan, Adi Izzuddin, Azim Afifi, Syakira, Syahri, Patricia dan Aini. Kampung ini merupakan penempatan dua bandar yang berasaskan pada peternakan dan juga pertanian. Dia daripada komuniti ini, dia masih menyertakan nilai tradisi seperti barat untuk meningkatkan semangat kejiranan. Selain itu juga terbahagia daripada untuk juga kita menjalankan perniagaan secara profesional untuk menjadi pendapatan ataupun pendapatan sampingan. Namun, terdapat cabaran dari segi sosial ekonomi dan infrastruktur yang berkesan pada kualiti kehidupan penduduk kampung web. Kerja ini juga menjadi tujuan untuk kita menghormati pertumbuhan komuniti untuk kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup mereka. Bagi kaedah pengumpulan data pula, kaedah pengumpulan data merupakan satu pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk memenuhi keperluan kerja. Terdapat beberapa kaedah pengumpulan data yang digunakan, iaitu kaedah pengumpulan, kaedah menggunakan barang soal pendidik, kaedah permahasian dan juga pemilihan subjek. Bagi kaedah pengumpulan, kami telah membuat sekurang-kurangnya 12 orang penduduk kampung. Soalan-soalan terbuka juga telah diajukan bagi memudahkan informan memberi jawapan. Jika menggunakan kaedah ini dapat menyokong data yang diperoleh oleh pendidik melalui borang soal pendidik yang diedarkan kepada responden di kampung web macam. Selain itu, kaedah borang soal pendidik juga disertakan. Pengedaran borang soal pendidik diajukan untuk melengkapkan proses mengumpul data kajian. Soalan yang mudah telah ditanya yang hanya memerlukan jawapan balas dari informan, iaitu memberi balas ya ataupun tidak. Oleh hal demikian, maklum balas dan responden didapati berbeza-beza. Kaedah kajian melalui soal pendidik telah diterapkan dengan cara yang inklusif supaya responden dapat memberi maklum balas yang tepat dan memenuhi perintah kajian. Yang kedua seperti kepada kaedah pemahatian. Dalam kajian ini, kami telah turun ke kampung web dan telah membuat pemahatian secara langsung. Pemahatian ini dilakukan secara langsung untuk memerhatikan tingkah laku penduduk kampung web. Empat, pemilihan subjek. Dengan ini telah membuat penduduk tersebut ramai 12 orang, sedangkan penduduk di kampung web berbahasa Melayu dan agama Islam. Rata-rata berumur 30 hingga 60 tahun. Cara ini terjadi disebabkan oleh kebanyakan golongan muda keluar berhijrah keluar untuk mencari pekerjaan. Seterusnya, kita beralih juga kepada analisis isu dan keperluan komuniti. So, analisis yang saya nak buat ialah analisis SWOT, iaitu pertama adalah kekuatan. So, kalau kita tengok, di kampung web ni dia mempunyai komuniti yang bersatu dan mengamalkan semangat kesetaraan yang tinggi. Contohnya, kampung web ni terkenal dengan diorang selalu bergotong royong. Kalau macam ada program ke, ada majlis perkahwinan, diorang akan merewang, lepas tu diorang akan cuci masjid, cuci kubur gitu. Kedua ialah diorang ni juga dari segi kekuatan di kampung web ni, ibu bapa di kampung web ni mempunyai kesedaran, sudah mulai kesedaran terhadap kepentingan pendidikan. Contohnya diorang terlibat sama dalam program ceramah bersama TNC
di pusat transformasi Bukit Tinggi. Kedua, kita tengok pula kepada kelemahan yang ada di kampung web, iaitu peluang pekerjaan yang masih terhad dan pendapatan yang tidak menentu. So, orang-orang kat kampung web ni dia tak ada belia sebab belia banyak berhijrah keluar sebab diorang nak cari kerja yang lebih profesional. Orang-orang kat kampung web ni kebanyakannya kerja sendiri, sama ada dia menukang, dia menternak ataupun dia bekerja sendiri lah. Terusnya dari segi kelemahan kedua ialah di kampung web masih terdapat kekurangan kemudahan awam seperti dewan serbaguna. So rata-rata penduduk di kampung web ni cakap, bagi tahu bila ditemukan tu dia cakap diorang masih memerlukan dewan tu sebab bila nak berkumpul tu diorang susah nak berkumpul sebab tak ada dewan diorang sendiri. Seterusnya kita beralih pula kepada peluang. Peluang yang pertama ialah di kampung web ni diorang mempunyai potensi untuk dibangunkan melalui keusahawan yang nyata. Melalui program Kampung Angkat Madani di mana kolaborasi daripada JMK dengan pihak kerajaan, ia dapat membuka peluang ekonomi baru dan membuka juga latihan kemahiran kepada penduduk-penduduk kampung web ni mengetahui cara macam mana nak berniaga, macam mana nak membangunkan lagi kampung web itu sendiri. Seterusnya yang terakhir kita ada ancaman. So ancaman yang pertama ialah yang kita lihat tadi, penghijrahan golongan muda ke bandar. So dari kampung web ni dia kurang anak muda sebab dia tak ada pekerjaan yang profesional. Dan yang kedua dari segi ancaman, seperti biasalah air kotor. So air kotor ni banyak juga tuan dengar daripada penduduk tu masalah air kotor. Dan sebenarnya satu lagi ancaman yang ada di kampung web ni ialah capaian internet yang agak slow. Seterusnya kepada isu dan keperluan komuniti kampung web kembali kepada tiga iaitu ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Dari segi ekonomi, isu yang dihadapi oleh penduduk kampung web iaitu majoriti penduduk berpendapatan rendah dan bekerja sendiri. Dan itu mereka juga bekerja di bertiga kedua bandar dan menunjukkan yang ekonomi mereka tidak stabil. Dan yang terakhir iaitu masalah terhad dan harga pertanian mereka tidak tetap. Sebagai contoh, ada yang mereka mempunyai pendapatan kurang daripada 100 dan ada yang tiada pendapatan dan ada yang kurang pendapatan. Keperluan untuk mengatasi ekonomi ini adalah memperluaskan peluang pekerjaan mereka dan menggalakkan latihan kemahiran dan penggunaan teknologi moden. Yang kedua iaitu isu dari segi pendidikan. Sama beliau tidak menyambung ke pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini kerana mereka tiada pendedahan mengenai pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua iaitu beliau bekerja dalam sektor berkemahiran rendah. Sebagai contoh, mereka tiada pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk melanjutkan pelajaran. Seterusnya iaitu keperluan dalam pendidikan komuniti iaitu keperluan pendidikan komuniti iaitu mereka memerlukan sokongan dari segi pendidikan. Sebagai contoh dari segi bantuan kewangan, insentif dan beasiswa diberikan kepada beliau. Yang terakhir iaitu isu infrastruktur. Duduk kampung di menghadapi isu yang disebut tiada kampung yang rosak, sempit dan tidak rata. Selain itu juga besar kekurangan kemudahan awam seperti dewan komuniti. Dewan komuniti ini merupakan dewan untuk mereka bersama-sama untuk menceritakan aktiviti yang mereka adakan, iaitu keperluan yang mereka perlukan iaitu kemudahan lama perlu dinaik taraf dan yang terakhir iaitu menimbulkan dewan komuniti agar mereka dapat bersama-sama dalam mengukuhkan satu komuniti. Seterusnya kita lihat daripada segi cara yang intervensi komuniti. Cara yang intervensi ini yang kami sediakan 4 caranya, iaitu pendidikan, ekonomi, kesetaraan sosial dan juga advokasi komuniti. Kami sekali kita lihat daripada segi pendidikan. Pendidikan ini kita beri kepada 3 bahagian, iaitu kanak-kanak, dewasa dan juga emas. Daripada segi kanak-kanak kita akan sediakan kelas kemahiran asas. Maksudnya mungkin sebelum ini mereka tak tahu, ada kanak-kanak yang masih tak tahu lagi menulis, membaca, mengira. Jadi kita sebagai mahasiswa ini pelajar akan cuba untuk berfikir untuk kita macam buat kelas tambahan untuk mereka, untuk ajar macam cara membaca, mengira dan sebagainya. Untuk dewasa pula kita akan ada bentuk kemahiran hidup. Contohnya daripada segi mereka jadikan mereka cara untuk menternak haiwan, pertanian dan sebagainya. Sebab dekat kampung web ni ramai yang mahir berniaga. Jadi rugilah macam kalau tahu berniaga tapi tak tahu macam ilmu yang mendalam tentang perniagaan ni.
Jadi sebagai seorang mahasiswa yang macam tahu sedikit, mungkin kita boleh menjadi facilitator, kita ajar tinggal dan bagi teknologi. Terusnya adalah warga emas dan teknologi. Kebanyakan warga emas dekat Malaysia ni dah tahu guna aplikasi teknologi dan dah tahu macam mana nak jual barang di internet dan sebagainya. Jadi penduduk dekat kampung Pek ni masih lagi ketinggalan jauh dengan guna teknologi. Jadi kita akan cubalah untuk ajar mereka cara untuk mempromosikan barang, cara untuk berniaga dekat dalam teknologi kedua, Shopee, TikTok dan sebagainya. Sebab betul sekarang lagi mudah untuk kita mencari kewangan untuk pendekatan ekonomi itu sendiri. Seterusnya adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi yang pertama adalah kait dengan keusahawanan, iaitu pengurusan perniagaan kecil atas pemasaran dan pengurusan kewangan. Saya katakan tadi, dekat kampung Pek ni ramai yang tahu berniaga. Jadi macam dulu kalau mereka tak tahu cara untuk tumpah kepada perniagaan ini, maksudnya tak terkena dalam hanya kepada penduduk dalam kampung itu sahaja. Jadi kita akan ajar cara untuk memasarkan produk tersebut dengan lebih jauh lagi. Kemudian adalah pendekatan kesedaran sosial. Pendekatan kesedaran sosial ni kita nak penduduk kampung Wek ni tahu apa isu perkampungan diorang. Jadi apa yang kita boleh buat dekat kampung Wek adalah seperti ceramah, sesi perkongsian dan kempen kesedaran serta pengedaran risalah untuk kita bangunkan penduduk kampung Wek ini sendirilah. Dan pada masa yang sama kita nak penduduk kampung Wek ini bentuk sikap prihatin, empati dan tanggungjawab mereka terhadap isu-isu yang berlaku di kampung Wek tersebut. Kemudian adalah pertumbuh jaringan sosial dan persekitaran yang inklusif, di mana kita nak kampung Wek ni membangun dan penduduknya saling bersatu hati hingga kampung Wek ni dinaikkan sebagai kampung yang mesra dengan teknologi dan sebagainya lah. Okey, kemudian adalah pendekatan advokasi komuniti. Pendekatan advokasi komuniti ni kita nak wujudkan satu dialog dan perbincangan antara penduduk dengan pihak berkepentingan. Sebagai contohnya, okey, penduduk akan berkomunikasi dengan ketua kampung untuk apa-apa tujuan berkaitan dengan kampung Wek. Dan juga pihak berkepentingan seperti NGO ataupun UMK sendiri yang akan turun ke kampung Wek ni dan juga untuk melakukan beberapa aktiviti, contohnya seperti program Angkat Malari. Okey, kemudian adalah untuk memastikan suara komuniti ini didenari dan dihargai. Ini secara tidak langsung mewujudkan keadilan sosial dalam kalangan penduduk kampung Wek. Dan komuniti akan menjadi ejen perubahan yang aktif, di mana kita akan terap komuniti kampung Wek ini dengan pelbagai intervensi untuk bantu mereka bangunkan diri mereka dan yakinkan diri mereka dan membawa nama kampung Wek ini sebagai kampung yang berdaya saing dan inklusif. Seterusnya adalah hasil yang diharapkan daripada segi pendidikan, ekonomi, advokasi dan sebagainya tadi itu. Hasil yang kita harapkan adalah komuniti ini boleh berdikari sendiri. Maksudnya mereka boleh tak mengharapkan hanya kepada kerajaan sahaja untuk membangunkan kampung Wek ini. Sebab belum tentu lagi semua benda ini boleh kerajaan itu boleh bantu kita. Jadi kita sebagai komuniti di situ, kita sendirilah akan membangunkan apa yang kita mahukan ke dalam seluruh kampung kita. Dan seterusnya adalah isu sosial ini ditangani secara berkesan dan berterusan. Peranan sebagai seorang pelajar dan juga komuniti, kami sebagai mahasiswa kami akan cuba untuk melaksanakan bercari kemahiran contohnya kepada kanak-kanak, dewasa dan juga warga emas tadi, daripada segi kemahiran hidup, dari segi teknologi dan juga dari segi kanak-kanak sendiri, iaitu tahu cara untuk membaca, mengira dan berisi yang lebih awal. Seterusnya adalah latihan keusahawanan. Sebab seperti yang saya katakan tadi, pertanian perniagaan di kampung Wek ini sangat-sangatlah bagus. Jadi macam tak okey untuk mereka kalau mereka hanya terpuruk dekat dalam dunia, dekat dalam kondisi yang sama. Jadi sebagai seorang mahasiswa seperti kami ni, kami akan cuba menjadi seorang facilitator ataupun kami akan menjemput mana-mana NGO ataupun pada perusahaan yang lain untuk kita bantu berikan ceramah kepada mereka. Terusnya dari komuniti sendiri, apa yang penduduk kampung perlu buat ialah bertindak sebagai peserta yang aktif. Maksudnya setiap kali kami buat kelas ataupun benefit kemahiran hidup kepada mereka, kami mengharapkan mereka hadir ke kelas tersebut dan berikan komitmen yang tinggi kepada kami sendiri. Untuk kepentingan intervensi
kita boleh bahagikan kepada 4, iaitu pendidikan, ekonomi, sosial dan advokasi. Daripada segi pendidikan, kita nak meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penduduk kampung web. Seperti yang kita tahu, penduduk kampung web ni, diorang ada perniagaan diorang sendiri, tapi diorang takut untuk cuba perkara yang baru, diorang takut untuk keluar daripada keadaan yang selesa. Jadi dengan melaksanakan intervensi ini, kita mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka, lagi-lagi pengetahuan berasaskan teknologi. Kemudian adalah ekonomi, di mana kita membantu penduduk kampung web ini untuk meningkatkan peluang pekerjaan dan kemampanan kewangan. Seperti yang kita tahu, penduduk kampung web ini diorang hanya bekerja seperti penoleh getah, pekerja sawit dan sebagainya. Jadi gaji itu adalah gaji makan hari. Jadi kita nak bangunkan satu pekerjaan yang boleh mereka jana pendapatan yang lebih meluas lah. Kemudian adalah daripada segi sosial, kita nak penduduk kampung web ini dapat sokongan daripada komuniti dan kerjasama erat antara NGO. Okey, dan akhir sekali ada advokasi, iaitu pelibatan aktif dalam pembangunan sosial. Kita nak tarik penduduk kampung web ini untuk terlibat aktif dalam apa program yang kita adakan. Sebab kita tahu yang mereka ni sangat takut untuk join program-program luar. Jadi apa yang kita buat, intervensi ini adalah untuk tarik minat mereka untuk join program-program pembangunan sosial. Kita masih boleh kepada kesimpulan. Kesimpulannya, kajian lapangan di kampung web macam ini mendapati bahawa komuniti kampung web mempunyai hubungan sosial yang mantap dan kesediaan yang cukup. Hal ini dapat dilihat melalui kejelanan yang beliau ada melalui kami melakukan kajian. Terusnya, namun komuniti masih berdepan dengan isu ekonomi yang tidak stabil. Ekonomi yang tidak stabil ini dapat dilihat kebanyakan penduduk mempunyai pekerjaan yang kampung sedikit, seperti buruh, peternakan dan pertanian. Seterusnya, cabaran pendidikan belia. Cabaran pendidikan belia, kebanyakan penduduk atau murid yang ada di kampung web ini mempunyai cabaran pendidikan untuk terus kemaju. Seterusnya, kekurangan infrastruktur kekerasan. Kekurangan infrastruktur ini dapat dilihat di tempat macam Dewan Superbuni yang tiada. Terusnya, isu-isu ini memberi kesan langsung kepada kualiti hidup penduduk kampung. Okey, seterusnya adalah cadangan intervensi. Cadangan intervensi yang merangkumi pendidikan komuniti sebagai asas peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk penduduk kampung. Terusnya, pemekasan ekonomi melalui latihan kemahiran dan kawanan harus dilakukan secara berlanjutan bagi meningkatkan kehidupan di kampung itu. Seterusnya, program kesejahteraan sosial dan advokasi komuniti secara berperingkat. Seterusnya, pelibatan aktif komuniti bagi membina komuniti berdikari dan berdaya saing. Ya, kita dan ekonomi kampung. Dengan kita bersih antara komuniti, institusi, kerajaan dan NGO, ini dapat menjadi dampak yang lebih positif dan dapat memberi kemasan untuk macam. Dengan adanya perhubungan jawatan pada komuniti, melibatkan penduduk, JKK dan belia. Ini akan lebih menyelamatkan mereka yang berada di kampung web akan lebih terjaga dan keamanan juga lebih terurus. Seterusnya, pelaksanaan program secara berterusan dan betul. Sekali pemantauan dan penilaian berkala bagi memastikan keberkesanan projek. Seterusnya, berkenaan lampiran. Okey, baru berkenaan kita merupakan kawasan kampung web dan ini merupakan beberapa rumah individu yang dikelola di Penapati untuk kami buat kajian. Okey, dari kumpulan kami yang telah hadir untuk membuat beberapa orang individu dan seterusnya dengan pasti apakah tekanan dan cabaran serta peluang yang boleh dilaksanakan di kawasan ini. Sekian, terima kasih.